Jadi maknanya kita kadang-kadang kita sikit alpa dan sebagainya, untuk kemudahan-kemudahan lain kita jadikan benda itu. Jadi bila dia jadi dah hilang, buat report dia jadi bertambahlah kes dah. Dari statistik polis tu dah jadi tambahlah kes. Kalau tahun itu ada tambah dah 4-5 kes, tambah pula di Sri Damansara ni tak banyak kes setiap tahun. Mungkin 5 kes tu mungkin dah 10% meningkat. Dari sini bilangannya dan sebagainya kan. Jadi orang tengok pula apa ni dah meningkat sampai 10% jenayah. Jadi pihak polis pula dah disetkan dia punya targetnya. Tiap-tiap tahun dia kalau tidak turunkan jenayah, sekurang-kurangnya pun dapat kawal jenayah tu supaya kalau ada peningkatan pun atau sebab pembunuhan sebagainya tidak melebihi 5% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jadi kalau melepasi tadi tu mana susah kena jawab sikitlah kan, sedang usaha tengah dibuat. Jadi kita juga sekarang ni kena galakkanlah tiap-tiap kes-kes yang berlaku tu mesti lapor. Walaupun kes tu kadang-kadang tak selesai. Tetapi kalau tak ada laporan buat, kita rasakan macam tempat ni terlampau aman sangat. Tak ada kes. Jadi orang kata polis relax lah sini, tak ada kes kata. Jadi kurang. Dia anggota polis kat sini silap, ditukar ke tempat lain. Tempat yang lebih sibuk. Kita. Jadi maknanya apa juga kes yang ada tu, kena report lah. Report kepada polis supaya kita dapat maintain statistik tu, kita tahu keadaan sebenar satu kawasan ni, supaya pihak berkuasa, pihak polis, pihak berkuasa tempatan pun dapat merencanakan apakah langkah-langkah yang perlu diambil bagi tujuan pencegahan. Dia bila dah siasatan tu, maknanya kes dah berlaku. Yang penting pada kita ialah pencegahan supaya dia jangan. Peranan polis utama ialah untuk menjaga keselamatan nyawa dan harta benda. Maknanya menjaga keselamatan harta benda, maknanya kita mencegahlah jangan berlaku. Tapi kalau dah berlaku siasatan, walau macam mana pun kejayaan siasatan itu, maknanya dah berlaku. Kalau kes bunuh tu orang dah mati, tak boleh hidup balik. Barang dah hilang tu mungkin tak jumpa balik. Kerugian pun dah daripada dia. Kalau orang hilang pun dah tu hilang dah, tak jumpa balik. Kan? Jadi kita kena, yang penting pada kita ialah mencegah. Itulah peranan Yayasan Pencegahan Jenayah ni. Namanya pun Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia, dan kita bersama dengan pihak polis khususnya dan lain-lain agensi kerajaan untuk membantu bagaimana kita nak pastikan keadaan sekitar kita ni sentiasa rasa selamat. Bukan saja selamat dari korban jenayah, tapi kita yang di dalam duduk dalam kampung contohnya Bandar Sri Damansara ni rasa selamat. Supaya bila ada dengan rasa selamat ini dan kita tingkatkan rasa selamat dia di masa ke semasa, membolehkan kita dengan mudah atau dengan yakin dapat membuat aktiviti harian kita, aktiviti ekonomi kita. Anak-anak kita bersekolah selamat, kita berniaga pun selamat. Dan trafik pun teratur dan sebagainya. Rumah-rumah kita tinggal pun rasa selamat dan sebagainya. Itu tujuan matlamat kita. Bukan saja pastikan selamat, kurang kes berlaku, tapi kita nak tingkatkan di masa-masa rasa selamat di kalangan penduduk, khususnya macam di Sri Damansara ni, supaya kita rasa senang, rasa selesa dan boleh kita tumpukan perhatian kita untuk melaksanakan tugas-tugas hakiki kita dan berniaga dan sebagainya kita buat. Itu yang penting. Itulah peranan kita dalam pihak PDRM, itu peranan kita. Jadi kerana itu, benda ni tak boleh buat seorang. Kalau saya dulu sebut, hanya motto dulu ialah policing we want to see is not policing done to people, but is policing done with the people. Mana polis tu tak boleh buat ke atas penduduk ni. Polis sudahnya jadi macam satu benda, polis ni macam seolah macam satu yang keras, memastikan tengok ni macam operasi muka mesti no. Kita nak polis yang dibuat bersama-sama dengan masyarakat. Penduduk bersama dengan polis. Pasal polis tu adalah milik masyarakat. Polis tu polis kita. Gaji dia kita bayar. Bukanlah kita boleh hantar balik bayar gaji tiap-tiap orang, tidaklah. Tapi cukai yang kita bayar dan sebagainya, itu bayar gaji polis. Jadi maknanya polis tu milik kita. Dan kita mesti pastikan dia ni mampu untuk melaksanakan tugas-tugas yang kita tak mampu nak buat. Sebenarnya keselamatan anak-anak kita, keselamatan umat kita, tanggungjawab kita kan sebagai individu, pastikan selamat. Tapi macam mana kita nak bekerja? Kan kena tinggal rumah. Anak-anak macam mana? Takkan kita 24 jam sama kita. Kita pasti ada masa sekolah, masa perjalanan sekolah. Jadi kita hendakkan pihak lain membantu kita. Jadi maknanya tak ada boleh satu orang mengatakan satu pihak boleh buat semua, tak boleh. Anak-anak kita kata kita pastikan anak kita selamat, tapi bukan dia sentiasa bersama-sama dengan kita. Jadi itulah kita salah satu kerana mengapa kita wujudkan pasukan polis itu, untuk supaya ada satu badan khusus untuk memastikan kalau tidak pun secara langsung, tetapi dia menyelaraskan semua aspek-aspek keselamatan dilaksanakan.
Itu kadang-kadang dia pergi ceramah pada kita. Pakcik, dia kadang-kadang tengah malam, radio car datang rumah kita. Tengok barang-barang tu, gate tak kunci, tak bertutup. Kereta terbuka, tak berkunci. Barang-barang yang menarik perhatian letak depan. Dia nak ketuk malam, ganggu pula orang tengah tidur, nak berehat. Kan dia tinggalkan nota dalam peti surat kita. Tuan, malam tadi kita menonda dan ni dapati ada beberapa benda yang tuan-tuan boleh kena ambil tindakan. Supaya untuk mengelakkan daripada perkara yang tidak ingin berlaku. Itu peranan polis. Cara kita itu satu tujuannya pasal nak mengingatkan. Nombor dua, kita rasa apa tahu? Kita rasa selamat tidur. Pasal apa? Kita yakin polis meronda kita time kita tidur. Buktinya ada nota-nota dia bagi pada kita. Itu yang penting. Polis make sure that kita berhantar bagisan pada radio car, URB ke apa yang melantar tu. Pada malam time orang tak ada tu, kalau ada apa, buat nota, masuk ke dalam peti surat dia, kita bagi tahu, remind, ingatkan perkara ini kita buat. Ini salah langkah-langkah pencegahan yang kita buat. Selain daripada itu, kita naklah mesra dengan penduduk kita. Kita ada anggota sektor kita, radio car kita. Kalau boleh, radio car pun kalau boleh jangan tu meronda berjalan je. Berhentilah sekejap. Jumpalah orang tu, bagi Assalamualaikum ke apa. Time waktu asar semayang, tengah azan, berhentilah kat surau masjid semayang. Gila-gila. Seorang jaga kereta, seorang bersemayang. Gila-gila kita. Dan masa tu, jumpalah pegawai masjid, imam masjid, berbual dengan jemaah kita, berbual kita, memperkenal diri kita. Begitu juga kita hendak penduduk sini pun supaya kenal lah. Sdn Masara ni bawah daerah polis mana? PJ kan, Petaling Jaya kan? Sdn Masara bawah Petaling Jaya kan? Kena tahu siapa OSPD dia. Saya dah semak tadi. Namun saya ada nama pada saya. Nama OSPD. Kita calling, kita tahu siapa nama OSPD. Dan sini dia ada balai komuniti kan? Balai komuniti walaupun dia punya balai betulnya dia adalah di Kota Damansara, tapi dia ada balai komuniti. Kena tahulah siapa yang in charge kat situ. Macam kita dah ada saja apa tadi? Dia ada sini dah ada semuanya, kita jumpa, kena kenal dia. Dan juga dia mesti memperkenalkan diri dia supaya kita sampai tahu siapa polis kita. Dan kita pun sentiasa jadi itu betul lah. Saya tu masa saya dulu polis juga. Saya jadi ketua polis Pulau Pinang, ketua polis Terengganu, ketua polis Melaka. Dan akhir sekali pengarah Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti di Bukit Aman. Jadi, hendak kita dulu ialah supaya anggota polis ni, yang sektor-sektor pergi berjumpa orang. Lorong ni kita tahu siapa, berapa doktor, berapa cikgu, berapa guru, berapa ni kita tahu kat situ. Kita profilkan penduduk kita tu, kerja polis. Kita tahu dah. Pasal apa kita nak tahu? Kita ada engineer gitu, kita ada doktor situ. Maknanya itu kekuatan kita. Kekuatan polis ini bukan hanya setakat 20 atau 10 anggota itu saja. Tetapi orang penduduk dalam tu. Ada doktor yang boleh bantu dia. Ada orang kaya-kaya yang pemurah pun boleh bantu dia. Kadang-kadang program tak ada bajet. Boleh bantu. Kan? Ada toke kemah pun ada. Boleh buat function nak ceramah ke apa. Boleh. Jadi itulah kalau boleh kita nak penting pada kita ialah peranan kita sebagai individu. Ada kes, lapor dan sebagainya. Itu dalam Islam pun kata macam tu. Apabila nampak kemungkaran berlaku depan kita, kita mesti cegah dengan tangan. Kalau tak mampu dengan tangan, dengan lidah, nasihat, pesanan, teguran dan sebagainya. Kalau boleh juga dengan hati kita lah, kita doa supaya Allah bantu kita selamat dan sebagainya. Dan dalam undang-undang berkata, kalau kita ada maklumat tentang berlaku jenayah, wajib dari sisi undang-undang untuk kita melaporkan kepada pihak berkuasa. Wajib. Kalau kita dibuktikan tahu ada maklumat tentang jenayah, tapi kita simpan tak lapor, menjadi satu kesalahan bagi kita. Jadi kadang-kadang kita, itu pasal kita banyak undang-undang. Kadang-kadang kita punya keselamatan kita pun dijamin tentang maklumat yang kita bagi dan juga siapa kita tu tak penting. Yang penting maklumat itu supaya polis dapat merencanakan dan juga kalau dah kes berlaku, ada maklumat, boleh selesai kes dengan insya mudah. Itu yang peranan kita pada kita. Jadi mana hubungan polis dan nama moto PDRM ni ialah polis dan masyarakat berpisah tiada. Tapi kena buktikan dengan apa yang berlaku di sini. Jadi itu penting. Saya masa dulu saya tanya, kalau dia anggota sektor jaga kawasan itu, saya tanya berapa orang doktor kat situ, berapa orang cikgu dekat situ, peranan. Semalam ada orang meninggal situ, siapa dia? Kita kena ambil tahu benda-benda macam ni. Tapi maklumat-maklumat ni boleh dikongsilah dengan ketua-ketua penduduk. Kita kata ada ketua-ketua penduduk, community leader sebagainya, sama-sama kita buat. Ini benda ni kena sama-sama. Ya?
Jadi ini buat borak ni macam ni je. Ini kalau boleh borak-borak, sesi borak macam ni, kita biasakan banyakkan. InsyaAllah dia kita kenal, satu masa tu kita boleh akan dapat, kita tahu siapa nak kita hubungi. Kadang-kadang tak perlu pergi balik polis pun. Kalau kita ada masalah, telefon saja. Sekarang ni pakai tu, kita ambil gambar. Sekarang ni kita banyak ambil gambar. Aksiden ke, pokok tumbang jatuh atas kereta ke, atau berlaku jenayah, pun kita ambil gambar. Tapi satu pun gambar tu kita tak hantar kepada bilik gerakan polis. Sedang kita ada apps itu. Dia kata panggil apa? BSP apa dia panggil tu? Volunteer kan? BSP kan? Ada tiap-tiap orang patutnya mesti ada dalam handphone dia apps itu. Contohnya ada banjir, air lopak tu kan? Ambil gambar tengah hujan, hantar ke bilik gerakan. Kalau bukan tindakan polis sekalipun, dia polis boleh edar sebarkan kepada APM kan? APM ke ataupun pihak JKR ke apa, boleh dia hantar bilik gerakan polis untuk kita buat. Itu kena buat. Ini kadang kita ambil gambar tapi kita viral dalam grup kita saja. Tapi polis tak tahu. Lepas tu bising, kenapa polis tak datang? Polis tak tahu. Bomba tak sampai. Kenapa? Tak ada siapa. Sedang kita yang ada kat situ, kita tak hantar maklumat-maklumat kepada mereka. Ini yang sebenarnya kita kena wawarkan kepada mereka. Kalau boleh kita ada signboard di mana, kita wawarkan. Kita pun ada buat sikit nota, apa-apa juga di mana kita nak menghubungi dalam keadaan-keadaan tertentu kita buat. Maklumat-maklumat ini sangat penting daripada. Patut kat masjid pun kita mesti ada maklumat-maklumat. Untuk siapa dia nak dihubungi polis, kemudian bomba macam mana, sekarang ni MC macam mana kalau kita ada, semua kita boleh buat. Lagi satu nak cakap juga, ini penting sekarang ni handphone kita ni. Sekarang ni handphone ni sangat penting. Tak ada kita boleh. Kalau tinggal pun kita patah balik ambil kan. Tapi ini kadang-kadang dia boleh jadi membantu kita, banyak kemenangan, tapi dia punya mudarat pun banyak. Kita orang dalam masjid cerita pulanya. Dulu kita selalu cakap amal jariah kan. Sekarang ini dengan WhatsApp group, dengan apa semua sekali, kita sebenarnya terlibat dengan jariah maksiat jariah. Kita kongsi fitnah, kita kongsi penghinaan, kita kongsi buruk orang dan sebagainya. Ini jadi masalah kat sini. Begitu juga dalam ni pula berlaku jenayah. Anak kita duduk rumah. Kita kata anak kita baik, tak campur orang, duduk rumah. Tiba-tiba polis ketuk rumah kita. Pasal apa? Betul ini rumah ni, anak ni ada di sini ada. Polis ambil dia. Pasal jenayah berlaku dalam handphone. Di sinilah dia berjudi, di sini dah tengok macam-macam, di sini munggut orang, maki orang, di dalam ini dia buat. Jadi kita perhati. Jadi kadang-kadang saya pun selalu tanya juga mak bapak, adakah kita berani minta handphone anak kita nak check tu? Jadi kita kena, jadi ini sangat penting supaya kita dapat ubah persepsi kita dan kemudian kita supaya kita dapat memastikan supaya kita tidak terperangkap atau terjebak dengan isu-isu ini. Ini perkara-perkara inilah kita cakap selalu buat-buatkan. Kalau boleh pihak polis dalam majlis-majlis kecil apa semua ada ruang dia bagi di mana-mana pun. Saya dulu kalau boleh kedai makan Cina tu pukul 7 ramai dia kan. Masa itulah dia kadang ada mikrofon sampai dia tulah bagi saya 5 minit saya cakap. Minta maaf, bagi maklumat je. Kalau ada masalah komplain pada saya. Saya tak boleh, ni nombor tuan komplain. Bagi tahu je. Jangan tak ada tempat orang tak tahu maklumat, kita tak tahu apa yang berlaku. Kita kalau boleh macam tu kita nak buat supaya kita hubungan kita dengan polis ni kita kena baiklah. Jadi kerja MCPF ni ialah untuk membantu pihak polis dan lain-lain agensi kerajaan dalam usaha kita mencegah jenayah, salah laku dalam kalangan masyarakat dan juga menyampaikan apa juga maklumat dan kita boleh mewakilkan kepada polis dan juga kita jadi jambatan kepada masyarakat menghubungkan dengan PDRM. Jadi insya-Allah Kota Damansara ni Datuk Puad ya. Mungkin satu hari kita buat satu program khas di sini ya. Program khas Siasatan Pencegahan apa ni Selangor boleh buat satu program di Bandar Seri Damansara ini untuk kita sama-sama untuk berkongsi maklumat. Jadi pukul 12, pukul 1 dah dekat ni. Jadi kita ada 2-3 minit nak cakap ni. Datang saya sini hanya nak share tu je. Dia ada bagi saya juga statistik jenayah kat sini. Tak payah kongsilah, ini kita ada polis sebenarnya. Lagipun sini minimum kita pastikan. Kalau tidak pun lebih baik kita maintain keadaan yang harmoni, keadaan yang aman sekarang ini di Bandar Seri Damansara ini. Jadi kita nak pastikan tu. Jadi maknanya kita mulakan dengan tindakan kita. Bagi saya kalau masjid ini, orang dalam masjid ini saya kata insya-Allah kita dah ada keyakinan orang yang datang masjid ni. Pasal apa? Dia kata dirikanlah solat, sesungguhnya solat akan mencegah kita daripada perbuatan keji dan mungkar. Selipar pun jangan hilang sini. Kalaupun hilang pun bukan salah pakai. Orang pinjam kejap pergi toilet ke pinjam pakai, dia salah letak tempat. Kita isang hilang je. Jadi itu masalah kita banyak kita kena baca. InsyaAllah
Dan kita amalkan sesemua apa yang Allah perintahkan. Tugas kita satu saja. Do the right thing, do it the right way, for the right purpose, and guided by the right principle. Tugas kita ialah membuat sesuatu yang betul, dengan cara yang betul, bagi tujuan dan nawaitu yang betul, berpandukan kepada prinsip-prinsip yang betul. Dalam konteks Islam, apa yang betul, apa juga Tuhan perintah kita, apa yang kata dalam Quran, itulah yang betul. Selagi kita pandu pada Al-Quran, kena apa yang dilakukan, apa Allah minta, betul. Macam mana dengan cara yang betul, macam mana Nabi Muhammad buat, itu kita buat. Solat, macam mana solat? Ikut cara mana aku solat Nabi kata. Jadi begitu juga dengan lain-lain kita mengurus, menapikan kawasan-kawasan perumahan kita, keluarga kita, mengikut sunnah Rasulullah SAW, insya-Allah kita punya. Dan kata-kata bagi tujuan dan niat. Segala-galanya kita buatnya lillahi ta'ala. Nombor apa kita? Semua kadang Allah Ta'ala, kerana perhambaan kita kepada pengabdian kita kepada Allah Ta'ala. Tuhan tak jadikan jin dan manusia melainkan untuk mengabdikan diri kepada dia. Membuat apa yang disuruh, tinggalkan apa yang dilarang. Cara mana? Macam mana apa yang Allah perintah, mengikut cara-cara Nabi laksanakan. Itu dasar sebenarnya. Dan berdasar berpandukan prinsip-prinsip yang betul. Apa prinsip yang betul? Satu Al-Quran. Sumber Al-Quran. Nombor dua, sunnah Rasulullah. Hadis-hadis Nabi dan sunnah Rasulullah. Ketiga, dalam negara ni, perlembagaan Malaysia. Keempat, undang-undang yang digubal undang-undang ini, buat undang-undang itu kepada undang-undang. Itu juga disebut dalam rukun negara. Kepercayaan pada Tuhan. Mana kita, tiap-tiap orang ini ada agama dan patuh apa yang agama perintah kita buat, apa yang kita buat. Lepas itu ketaatan kepada kepimpinan negara. Kesihatan kita buat untuk negara. Jaga keamanan negara adalah tanggungjawab tuntutan kita. Jadi itu penting benar dan begitu juga keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang dan kesopanan kesopanan untuk menjaga keharmonian kita. Tuhan jadikan kita ni berbeza-beza. Bukan saja dari segi bangsa, bukan saja dari segi agama, tapi tahap ekonomi kita. Ada graduate, ada yang tak sekolah langsung, ada benda, supaya semuanya masing-masing ada peranan masing-masing. Kalau semuanya graduate, semua kaya sebenarnya, siapa nak angkat sampah? Siapa nak cuci makanan? Di masjid ni pun juga, siapa nak jadi siap? Siapa nak jadi Bilal? Siapa nak jadi... Kalau semuanya sama je. Kan? Macam mana kita buat? Jadi masing-masing tu ada peranan. Tiap-tiap peranan kita ni semua penting. Semua menyumbang kepada kita. Dan jangan pelikih orang. Jangan pelikih orang. Jadi kerana itu pada tiap-tiap orang tu ada peranan masing-masing. Dan Allah nilaikan dia sama. Bergantung pada keikhlasan niat dia. Dan juga bagaimana dia menyumbang kepada kita. Dan betulnya menyelesaikan masalah. Sebaik manusia ialah mereka yang bermanfaat kepada semua orang, insya-Allah. Jadi cukup setakat itu saja yang dibagi kepada kita. Jadi atas kesempatan ini saya cukuplah sebenarnya dalam 20 minit itu cukup. Lama-lama sangat tu dah jadi lain. Jadi lain ceritanya. Jadi akhirnya kita nak keluar khutbah hari ini, insya-Allah kita beri perhatian sepenuh pada khutbah tu, insya-Allah kita lakukan apa yang kita buat. Itu sajalah kalau kita dapat laksanakan rukun Islam, rukun iman dan rukun negara tu, insya-Allah kitanya selamat dan bukan saja kita selamat, seluruh khususnya Sri Bandar Sarah ni akan selamat. Ya, pupuklah keharmonian dalam kita, insya-Allah. Itu saja. Kalau ada kekurangan pada saya itu adalah semua kelemahan saya sendiri. Semua yang baik itu punya idea semua daripada Allah SWT. Jadi kita berdoa sama-sama supaya kita selamat. Kan banyak cabaran. Jadi yang penting pada kita di depan kita ni apa masalah kita, apa isu kita, tetapkan itu dulu. Jadi itu saja. Terima kasih sekali pihak masjid yang mengundang saya dalam majlis ini dan pihak polis yang bantu juga bersama kita di sini, dan tuan-tuan dan puan semua, kita doakan supaya kita semua berada dalam rahmat dan sentiasa berada dalam rahmat Allah dalam masalah sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.